Berapa lama Kak menanggung benda tu Kak? Menanggung yang tak boleh tidur tu? 23 tahun. 23 tahun Kak Norma? Masya Allah. Maksudnya Kak sebelum ni kalau Kak nak tidur tu, memang mesti kena makan ubat tu? Ubat tu memang ubat biasa tu memang kena makan. Tapi Sebab dah lama kan. Ha. Sebab doktor dah syorkan ubat kuat tu bila perlu je. Doktor tak bagi banyak. Dia bagi sekali makan 10 biji. Bukan maksudnya 10 biji dalam masa jumpa dia dah sekali lagi. Selalu pukul 10 dah boleh masuk tidur dengan ubat biasalah. Ni kadang-kadang sampai pukul 12, pukul 1 pagi tak boleh tidur. Akak baru ambil ubat tu. Kalau Kak ambil ubat tu baru boleh tidur? Masya Allah. Bermula dengan gastrik dia dulu. Asalnya gastrik. Lepas tu tak boleh tidur. Kadang-kadang gastrik kita susah tidur kan. Betul. Lama-lama tak boleh tidur. Selalu kita pergi klinik biasa dia kata gastrik. Betul. Bagi ubat gastrik. Tapi tak baik juga Kak pergi hospital swasta dia kata ada bakteria lain. Dalam perut. Gastrik. Jadi dia bagi ubat tu baik tapi akak masih makan ubat. Kena makan ubat lah. Iyalah. Kata. 23 tahun tak boleh tidur Kak. Okey, lepas tu akak rasa berapa lama akak minum air hidrogen tu ada perubahan? Lepas seminggu tu. Seminggu? Masya Allah Kak. Lepas apa masuk berapa? Bulan lepas bulan kita dah ini dah masuk 6 bulan dah Kak. Dah masuk 6 bulan. Lebih kurang seminggu lebih 2 minggu gitulah. Terus akak rasa akak tak perlu ubat dah untuk tidur? Ubat kuat tu lah tak perlu dah. Ya Allah Kak. Ubat kuat tu bahaya sebenarnya. Memanglah Kak. Dia sebenarnya racun tikus. Ya Allah Kak Norma, Masya Allah Kak. Maksudnya akak makan racun tikus tadi kan? Ya betul. Sebab bila tikus mati kita letakkan tikus mati. Masya Allah Kak Norma. Memang doktor beritahu tu lah. Itu racun tikus sebenarnya. Ya Allah Kak. Jadi Alhamdulillah sekarang Kak akak dah jadi macam normal sikit lah kan? Normal lah. Normal. Ya Allah Kak. Maksudnya kalau Kak nak tidur pukul 10 tu, boleh je tidur? Lepas isyak tu, sebab tu tak boleh datang malam. Akak lepas isyak je tak masuk tidur? Lepas maghrib. Dah naik atas dah. Tunggu isyak? Tunggu isyak. Tunggu isyak tu pun dah mengantuk dah. Iya Alhamdulillah Kak. Kalau tak susah je nak mengantuk. Susah betul mengantuk. Ya Allah. Boleh dah lama-lama boleh tidur. Dari lama-lama kita tu kita ingatlah apa-apa cerita budak-budak, kanak-kanak masa kita tu kan. Alih-alih lelap sendiri. Lelap sendiri. Lepas tu akak ada thyroid juga kan? Tapi sekarang ni doktor cakap apa Kak? Berhenti ubat. Akak memang buat ujian berkala. Ambil darah macam 3 bulan sekali. Lepas tu dia check lah. Dia kata tak payah dah ubat thyroid berhenti dah. Alhamdulillah Kak.